Masa aku miskin, kau tak nak kawan aku. Ada je tak kena dengan hidup aku. Bila aku dah berduit, kau cakap aku dibela. Masa aku tak lawa, kau ejek aku, kata aku hodoh. Bila dah cantik, kau cakap aku fake, semua surgery. Masa aku baru start bisnes, kau cakap aku akan fail. Bila aku bisnes dah lama, kau cakap aku makan duit haram. Masa aku negatif, kau cakap aku the worst human being. Masa aku dah positif, kau kata tu semua pura-pura. Aku keluar dengan kawan, kau kata aku terlampau kejar duniawi. Aku habiskan masa dengan family, kau kata aku jahat sebab tu tak ada orang nak kawan dengan aku. Semua benda aku buat, semua kau judge. Aku diam, kau cakap aku salah. Kalau bersuara, kau cakap aku agresif and minta perhatian. Bila aku share kejayaan, kau cakap menunjuk. Bila aku tak share, kau cakap bisnes aku dah down. Sebenarnya, aku rasa kau perlu baiki hati kau dulu. Sampai bila-bila kau takkan berjaya dengan kelakuan macam tu. Hari ni, aku lead ramai gila agent and bila semua berjaya, kau cakap aku scam duit diorang. Padahal semua produk aku menjadi sebab tu orang jual. Betul tak? Sedih ke kalau orang cakap macam ni? Sebenarnya tak sedih pun. Sebab aku bukan kau. Aku always anggap kau sebagai satu semangat untuk aku buat lebih. Kata-kata kau setiap satu aku simpan untuk aku pick up bila aku down. Aku akan buktikan setiap satu tu semua salah. Dulu kan, masa aku buat sales RM100 sebulan masa awal start, kau cakap aku kebulu sangat sampai kena buat bisnes online dengan untung yang ciput. Tapi sekarang, aku make millions, tim aku semua buat RM10,000. Kau cakap aku belagak, sombong, poyo, bisnes haram dan macam-macam lagi. Haters ni everywhere tau, always. Macam ni lah liku-liku bisnes. Orang always akan mengata apa kita buat. Baik ke, buruk ke, jahat ke, apa pun orang akan mengata. Satu je Sarah nak pesan. Kalau korang betul nak ubah hidup, pedulikan apa orang cakap. Kita buat je apa kita boleh buat dan patut buat. Sebab bila kita miskin pun salah, kaya pun salah. So, buat apa kita nak peduli mulut diorang kan? Biar kita baiki diri untuk masa depan. Korang setuju tak dengan statement Sarah ni? And cuba komen lagi apa korang nak tahu pasal journey bisnes Sarah.